kripto ni adalah bukan ribawi item. Bukan ribawi item. Boleh perjelaskan ribawi item tak? Ribawi item ni ada 7 Baik. yang disebutkan dalam hadis kan. Ada emas, perak kan. Dan kenapa forex tu haram adalah sebab ianya adalah pertukaran antara Mata wang. ribawi item lah, mata wang, iaitu mata wang yang dikiaskan kepada emas kan. Sebab zaman dulu orang jual beli pakai emas. So of course akan ada khilaf, ada yang sebut fiat bukanlah item ribawi. Di Mesir itulah dia punya ruling kat sana kan. Cuma kita ambil konteks di Malaysia, kripto ni bukan mata wang. Kenapa? Sebab SC kata macam tu. Sebab SC kata macam tu. Okay. SC punya guideline, apa yang disebut adalah kripto kita recognize as mal. Ataupun mal ni kalau bahasa Arabnya harta lah. Harta yang valuable. Okay. Yang memberi manfaat. Baik. So aset ni ataupun aset lah, mal ataupun aset. Kan, aset yang bermanfaat. So ianya membawa ruling yang berbeza dengan kategori yang berbeza dengan mata wang. Baik. Sebagai contoh, kalau kita ada tanah dan kita ada duit, ianya ada ruling yang berbeza. Duit kalau kita nak tukar, kenalah dengan nilai yang sama. Betul. Kena on the spot. Kena dalam jumlah yang sama dalam satu majlis dan sebagainya. So itu adalah ruling untuk mata wang. Tapi aset tak. Kita boleh buat deferred punya payment untuk aset. So sama juga dengan kripto yang ianya boleh mengikut ruling yang sama dengan aset-aset lain pun. Kan? Sebagai contoh, kalau kita kata kita bagi pinjam tanah ni setahun, kan? Tahun depan kita nak tanah ni lebih sikit 1 kaki, tak ada masalah kan. Itu bukan riba kan.